Encikgu! Encikgu! Terima kasih sebab bagi laluan untuk saya masa mesyuarat tender kat dalam tadi. Tapi Encikgu, kali ni awak betul-betul tahan diri kan? Pelik. Kalau Encik Ian sanggup bakar 10 bilion, kenapa saya nak halang? Ada apa ni? Syarikat awak tu tak mampu keluarkan 10 bilion. Benda yang berbaloi, kami tak akan berkira. Tapi saya tak akan masuk permainan tak berbaloi. Keras kepala tak berubah. Lama dah awak sasarkan projek ni. Sayang betul. Bila saya dah kaya raya nanti, Gu Corporation yang awak banggakan tu akan jatuh ke tangan saya sepenuhnya. Impian besar tu memang sesuai untuk awak, Encik Ian. Cuma saya harap sangat yang permainan awak ni boleh tahan lama sikit. Sejak awal lagi, projek ni memang satu perangkap. Dan kau yang Chen memang paling sesuai jatuh dalam lubang tu. Chen, tender hari ni tadi memang lancar sangat-sangat kan? Tak rasa awak patut puji saya sikit ke? Okeylah, awak memang bijak. Kalau bukan sebab awak bocorkan tu, saya tak akan menang senang macam tu. Kali ni, semua sebab awak.